اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya berpesan pada diri saya dan seluruh para jemaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ilmu dan amal, mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan dari melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah. Tajuk khutbah kita pada kali ini ialah Idul Adha, berkorban melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bermula hari ini hingga 13 Zulhijjah, umat Islam diseru supaya melaksanakan ibadah korban, di samping memperbanyakkan ucapan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Marilah sama-sama kita bertekad untuk menjadi insan yang senantiasa mengagungkan dan membesarkan Allah. Kita mahu menjadi hamba semata-mata kepada Allah, dan kita ikhlas melaksanakan segala perintah Allah kerana Allah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi bekal amal dan secukupnya untuk dihadap ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita semua menyambut hari raya Idul Adha setelah umat Islam selesai mengerjakan wukuf di padang Arafah. Sepanjang 4 hari bermula 10 Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah, kita umat Islam lebih-lebih lagi menunaikan ibadah haji di Mekah, dituntut sebagai sunat muakkad untuk menyembelih binatang untuk ibadah korban. Bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, ucapan tasbih, tahmid dan tahlil hendaklah diperbanyakkan sepanjang 4 hari tasyrik. Ia yang bertujuan untuk kita sama-sama mengagungkan Allah serta memujinya atas nikmat karunia-Nya yang tidak terhingga. Demikianlah antara faktor yang mendasari sambutan yang dikenali sebagai Hari Raya Korban di negara kita. Apa yang perlu kita pahami ialah keutamaan tidak mensyirikkan Allah dalam segala pekerjaan yang dilakukan, sama ada syirik dalam bentuk pegangan yang i'tiqad, syirik dalam bentuk pemikiran yang berlegar dengan berbagai fahaman ciptaan manusia, syirik dalam bentuk amalan, dan syirik dalam bentuk ucapan. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala hanya akan mengampunkan dosa manusia kecuali dosa syirik. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah akan mengampunkan dosa selain dosa syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka sesungguhnya dia telah sesat dan kesesatan yang jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sesungguhnya perjuangan atau mujahadah manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah boleh kita ambil pengajaran daripada peristiwa pengorbanan 3 orang insan mulia, yaitu datuk kita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam serta isterinya Siti Hajar. Ketiga-tiga telah melakukan pengorbanan yang sangat tinggi dan sangat mulia di sisi Allah Ta'ala apabila berjaya melaksanakan perintah Allah tanpa syarat dan dilaksanakan dengan kepatuhan dan keikhlasan tanpa memikirkan natijah baik atau buruk kepada mereka bertiga. Mari sama-sama kita hayati perjuangan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melalui intisari daripada firman Allah sebagaimana yang dinukil dalam surah As-Saffat ayat 100 hingga 111. Antara intisarinya ialah Allah Ta'ala memakbulkan permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendapat zuriat seorang putera yang kemudian diberi nama Ismail alaihissalam yang bersifat sangat penyabar.
Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghantarkan putranya Ismail yang masih kecil bersama ibunya Siti Hajar ke lembah Baqah, yakni di Mekah, dan meninggalkannya di situ untuk beberapa tahun. Yang ketiga, apabila anaknya Ismail alaihissalam meningkat umur remaja, ia didatangi kembali oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Pertemuan itu bukan mendatangkan kegembiraan, bahkan ianya telah membawa berita yang menyayukan apabila Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan yang dia bermimpi supaya menyembelih putranya. Apabila dilakukan kepada putranya, lantas dia menjawab, lakukan apa yang diperintah Allah kepada kamu. Nescaya kamu akan mendapati aku adalah seorang yang sangat penyabar dengan perintah Allah. Yang keempat, kedua-duanya telah berserah kepada Allah untuk melaksanakan perintah tersebut, walaupun beberapa kali diganggu oleh syaitan yang menghasut supaya jangan melaksanakan perintah Allah. Yang kelima, kejayaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, membaringkan anaknya dengan lemah lembut untuk disembelih, serta menyabarkan anaknya yang menuruti arahan ayahandanya, menyebabkan Allah Ta'ala menebus gantikan seekor kibas yang gemuk dan bersih. Yang keenam, Allah Ta'ala merakamkan peristiwa tersebut dengan memerintahkan umat Islam menjalankan ibadah korban pada setiap tahun, bahkan menjadikan suatu amalan sunnah yang dituntut terutamanya ke atas jemaah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dari peristiwa agung yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya Ismail alaihissalam. Antaranya, pertama, ketaatan hamba ke atas perintah Allah adalah tanpa syarat, tanpa soal untuk diikuti, walaupun ia yang terpaksa dibayar dengan harga yang sangat mahal. Yang kedua, menunaikan perintah Allah hendaklah dilakukan dengan sebaik-baik cara seperti yang dituntut oleh ajaran Islam dan ikhlas kerana Allah. Yang ketiga, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sebagai suami dan ketabahan Siti Hajar sebagai isteri dan kesabaran Ismail alaihissalam sebagai anak bagi mentaati perintah Allah Ta'ala adalah lambang kepada sebuah keluarga yang soleh, yang sangat mementingkan dan mengutamakan suruhan Allah melebihi dari kepentingan pribadi masing-masing. Yang keempat, menghadapi ujian dari Allah yang datang dalam pelbagai bentuk hendaklah dilalui dengan redha, berusaha melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan kesabaran di samping penyerahan segala-galanya kepada Allah yang akan menentukan natijah dan hikmah daripadanya. Yang kelima, mencontohi pengorbanan tiga insan mulia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di mana mereka berdoa dan memohon kepada Allah agar amalan kebajikan yang dibuat akan menjadi ikutan kepada zuriatnya dan diterima di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merakamkan peristiwa agung tersebut dalam Al-Quran dan menjadikan peristiwa agung itu sebagai suatu tuntutan sembelihan korban yang disyariatkan oleh Allah. Sembelihan korban itu hukumnya sunnah yang dituntut dikerjakan oleh setiap orang Islam yang berkemampuan, khususnya yang sedang menunaikan ibadah haji di Mekah. Ibadah ini dilakukan oleh orang Islam walau di mana jua. Selain itu, Allah Ta'ala telah menjadikan sebahagian amalan manasik haji daripada amalan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar sebagai ibadah sa'i, seperti ibadah sa'i di antara Safa dan Marwah dan melontarkan tiga jamrah. Demikian juga kesan Nabi Allah Ibrahim, yakni makam Ibrahim yang terjadi ketika membina semula Baitullah ini, Ka'bah, hijrah Ismail alaihissalam di sebelah makam Ibrahim, dan telaga Zamzam yang terus dikunjungi oleh umat Islam. Demikianlah agungnya peristiwa yang dilalui oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dan ianya suatu kebaikan yang menjadi ikutan ke hari kiamat. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 127 hingga 128, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama-sama Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas ini Baitullah, sambil kedua-duanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami yakni amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam, orang-orang Islam yang berserah diri kepada kami, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepada kami, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadah kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha pengasihani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, umat Islam sebagai pewaris ajaran Islam yang diwasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hendaklah menjadikan semangat korban sebagai tunjang pengakuan kalimat tauhid. Ianya bukan sekadar ucapan di bibir saja, bahkan perlu dibuktikan dengan amalan. Sesungguhnya Islam menuntut kita semua melaksanakan pengorbanan diri dan harta, terutama dalam usaha meningkatkan ilmu agama, meningkatkan keimanan dengan amal-amal ibadah dan amalan-amalan kebajikan yang diperintah, menjauhi segala yang mungkar demi kesejahteraan sejagat, menginfakkan harta demi kebajikan ummah. Semuanya itu menuntut kepada kita supaya berusaha bersungguh-sungguh di samping pengorbanan yang tinggi agar kita mampu menguasai ilmu dan beramal dengannya, dan seterusnya menyebarkan kepada orang lain. Sesungguhnya Islam menuntut pengorbanan dengan jihad dalam apa jua keadaan bagi kita mendepani cabaran semasa, khususnya dalam menegakkan ajaran Islam di dalam diri kita sendiri, keluarga kita dan masyarakat amnya. Propaganda yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam menyebabkan umat Islam tidak lagi berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lagi berpegang dan beramal dengan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan menjauhkan mereka dari berakhlak dengan akhlak Islam. Setiap hari kita disajikan melalui media massa, surat khabar dan media elektronik akan gejala keruntuhan akidah, syariah dan akhlak di kalangan umat yang sangat memilukan dan mengguriskan perasaan. Perlakuan maksiat, bunuh-membunuh, judi dan tikam ekor, perzinaan, sumpah mahram, sihir menyihir, fitnah memfitnah, menyalahgunakan kuasa, rasuah dan lain-lain. Semuanya berlaku seolah-olah tiada kitab sebagai panduan, tiada Rasul utusan Allah sebagai ikutan, tiada ulama memberi teguran dan ingatan, tiada pemimpin yang memberi ingatan, sebelum ia membara, membengkak dan membusuk dan menjadikan budaya yang tidak sehat dalam masyarakat. Marilah sama-sama kita membendung dengan berkorban untuk kembali kepada ajaran Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan supaya segala maksiat dan kemungkaran dapat dibendung dan dicegah dengan sabdanya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, maka hendaklah mengubah dengan lisannya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, adalah menjadi tanggungjawab bersama bagi kita mengatasi setiap permasalahan yang berlaku dengan meningkatkan penyebaran dakwah dan memperkemaskan sistem tarbiyah, terutama dalam keluarga. Pengorbanan sewajarnya yang dilakukan oleh setiap ahli keluarga bagi pembinaan kehidupan berteraskan ajaran Islam. Berilah pengorbanan diri dan wang ringgit, masa berkualiti dan hak pribadi bagi memastikan kehidupan keluarga berteraskan ajaran Islam. Marilah kita mengambil contoh perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan ahli keluarganya dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala
Antaranya yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan serta yakin bahawa setiap perintah Allah itu ada kebaikan dan ada hikmahnya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah sentiasa menunaikan tanggungjawab dalam keluarga berpandukan perintah Allah yang terkandung di dalam ajaran Islam. Yang ketiga, kedua ibu bapa dan anak-anak hendaklah ada sifat kesabaran yang tinggi dalam menunaikan tanggungjawab sebagai orang Islam. Hendaklah membudayakan amalan berpesan dengan perkara kebaikan dan dilakukan dengan kesabaran. Yang keempat, umat Islam perlu yakin bahawa hanya ajaran Islam adalah yang terbaik untuk dilakukan, dijadikan pegangan dan diwariskan pula kepada zuriat keturunan hingga ke akhir zaman. Yang kelima, sebagai umat Islam hendaklah berpegang dengan akidah dan syariah, mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah dan menolak fahaman-fahaman yang menyeleweng seperti Qadiani, Syiah, Mujassimah, Wahabi dan lain-lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul, lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, yakni Islam ahli sunnah wal jamaah, karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, dan yang demikian itu Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل بيت مثابة للناس وأمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهداة الأكرمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Idul Adha yang kita raikan pada hari ini dan diikuti dengan pelaksanaan penyembelihan binatang sebagai amalan ibadah kurban seharusnya mampu memberikan pengajaran kepada kita akan falsafah yang di sebaliknya. Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, lan yanalallaha luhumuhuma wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging korban serta darahnya sekali-kali tidak akan mendapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan
Tetapi ketakwaan itulah yang dapat mencapaikan keredaan Allah. Demikianlah Allah Ta'ala menunjukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah kerana hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada mereka yang berbuat baik. Antara sifat-sifat orang yang bertakwa yang ditunjukkan oleh Allah ialah suka membuat kebajikan, bertolong bantu sama insan, mencari keredaan Allah dalam setiap amalan yang dilakukan dengan berkasih sayang, dan tolong menolong dalam perkara kebajikan, serta membanteras perkara kemungkaran dan perkara yang membawa kepada dosa. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Taqullah innallaha syadidul 'iqab. Hendaklah kamu bantu-membantu untuk membuat kebajikan dan takwa Allah, dan janganlah kamu bantu-membantu pada melakukan perkara maksiat, dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya azab Allah teramatlah berat. Umat Islam di setengah negara seperti di Palestin, Iraq, Syria, Mesir, Kemboja dan Chechnya, dan lain-lain negara yang hidup menderita, sama ada disebabkan peperangan dan pencerobohan, atau penindasan dan kezaliman yang dipaksa, atau pelbagai alasan, yang menjadi mangsa tetap menghadapi penderitaan, cacat anggota, kekurangan pakaian makanan, kemudahan tempat tinggal, ubat-ubatan dan keperluan asas yang lain. Mereka semua memerlukan bantuan khususnya dari kita yang dikurniakan sedikit kelebihan. Demikian juga halnya dengan penderitaan dan kesusahan yang dilalui oleh rakan-rakan kita, sama ada dalam kampung, daerah, negeri dan negara. Semuanya itu memberi peluang dan ruang kepada kita semua untuk berkorban, menghulurkan bantuan dengan apa cara yang dibenarkan dan diizinkan. Hulurkan bantuan dengan ikhlas dan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan pengorbanan dan bantuan yang kita hulurkan, ianya akan meringankan beban mereka yang memerlukan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebajikan atau mendamaikan antara manusia yang bermusuhan. Sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah Allah memberi kepadanya pahala yang amat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انزل الرحمة والسكينة والسلامة والعافية علينا وعلى ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابني المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمير شاه ابني سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم عمرهما مصلحين للموظفين والرعاية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan dan kejahatan, hindarkanlah kami dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai, peliharalah negeri kami daripada keadaan huru-hara dan segala bentuk ancaman, peliharakanlah perpaduan antara kami supaya hidup dalam keadaan aman dan damai, selamat sejahtera dan tak setia kepada raja dan negara. Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله